Suami penyanyi veteran Singapura Rahimah Rahim iaitu Allahyarham Juraimi Taib meninggal dunia pada usia 69 tahun Khamis lalu. Berita sedih pemergian Juraimi atau Remy dikongsikan penyanyi terkenal itu melalui hantaran Facebook kira-kira 2 jam lalu. Innalillahi raji'un. Al-Fatihah buat insan yang berhati mulia dan disayangi, suami saya Juraimi Taib. Saya dan keluarga merasa teramat sedih atas pemergian arwah pulang ke rahmatullah pada Khamis pagi iaitu 15 Mei 2025. Kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih buat semua sahabat dan family yang banyak membantu saya dalam mengendalikan jenazah arwah. Bagaimanapun, punca kematian Allahyarham Juraimi tidak dinyatakan. Rahimah yang popular dengan lagu Gadis dan Bunga itu memohon kenalan arwah suami agar dapat memaafkan segala kesalahan beliau. Rahimah berkahwin dengan Juraimi yang juga pegawai bank pada 1994. Mereka dikurniakan anak perempuan iaitu Amalin Aisyah.